Assalamualaikum. Salam. Nak laksa satu? Boleh. Kita kat sini ada macam-macam laksa. Okey. Laksa kuning, Okey. laksa Johor ada. Lepas tu laksa dengan laksa Kelantan. Laksa Kelantan. Okey. Betul. Buat saya nak rasa satu-satu boleh? Boleh. Okey. Semua sekali kita bagi. Ini kita punya laksa kuning. Okey. Kat sini kita memang orang nak baru kita buat. Okey. So kat sini kita ada pakai bawang lah. Bawang. Okey. Lepas tu kita ada salad. Lepas tu kita letak timun. Ini semua masak sendiri punya? Ya, kita memang masak sendiri homemade. Mi pun kita buat sendiri. Ha? Mi pun kita buat sendiri. Gaji betul eh? Rajin untuk orang puasan hati. Okey. Terus. Okey, ni nampak sedap ni. Kita laksa Kelantan. Okey. Ada orang panggil laksa Kuala Lemak, ada orang panggil laksa Kelantan. Saya tak pernah makan ni. First time. Ini kebanyakan orang Kelantan yang tahu. Kat sini memang tak ada kat Johor. Orang Kelantan ke? Tak ada. Okey. Okey, dia punya awal dia punya sayur ni lah toge sama Okey. macam laksam lah. Lepas tu dengan toge. Kuah ada je lain. Ya. Yang ni pakai santan. Oh, okey. Versionnya memang macam ni lah. Ini pun kita orang nak baru kita potong lah. Okey. Kita gunting dia. Satu bot ni, satu batang susu. Memang niaga kat pasar malam je? Ya, memang kita niaga rasa malam. Jadual pasar malam macam mana? Maksudnya? Jadual Dia pasar malam. Kita berniaga daripada hari Jumaat sampai hari Rabu. Kat mana je? Jumaat kat mana? Jumaat Tamayu. Tamayu. Sabtu? Sabtu Kat Pulau Indah. Okey. Lepas tu hari Ahad Bandar Baru Kakak Pulai. Hari Senin Taman Teratai. Hari Selasa dekat Nusa Pinci. Hari Rabu dekat Gasi Sungai. Okey. Lepas tu dia punya sayur yang ni sama juga warna tadi. Lepas tu toge. Especially kat sini kalau customer tak nak tu tangan ni kita pun layan. Itulah. Sebab belum packing kan? Betul. Lepas tu dengan sambal dia. Ini apa ni? Ini sambal dia. Okey. Cepatlah. Semua kita ada ni punya dia punya sayur ni lah pakai ni. Bawang, timun. Standard Lepas lah tu, betul. Yang wajib-wajib tu. Yang wajib. Okey. Lepas tu dengan toge. Okey. Ya. Lepas tu ada limau lah. Oh, dia ni kira macam mana laksa ni? Harga? Okey, harga kita semua sama RM8. Semua sama, Ya, senang. kalau Okey. nak add on ni ke apa RM10. Okey. Kalau ni tahu sumbat kira macam mana? Okey, yang ini tahu sumbat kita. Satu set ada RM3, RM6. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.